Menu ni duk lalang je ke FYP edit tahun lepas. Tapi hari ni baru ada kesempatan nak cuba masak dia. So hari ni kita nak cuba masak ayam kapitan. Lauk ni makan dengan nasi putih saja pun dah sedap dah. Jom kita masak. Okey, untuk bahan blend ni korang masukkan 4 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, 1 inci kunyit hidup dengan halia, segenggam cili api, 3 tangkai cili merah besar ni, dan kita nak tambahkan juga 4 biji buah keras ni. Korang blendkan dia sampai lumat, kemudian kita nak tambahkan selai ketuk ni dalam 2 batang macam tu. Bahan-bahan ni pun dah elok pecah minyak cantik macam ni. Kemudian bolehlah kita masukkan ayam. Ayam untuk hari ni I digunakan seekor sebab ada 5 orang nak makan hari ni. Tambahkan 2 biji kentang, 3 helai daun 5 purut, sekeping asam keping dengan 1 cube patai ayam. Korang sambung masak sampailah ayam tu kecut. Lepas tu kita nak tambahkan air sikit je. Kemudian kita nak tutupkan dia dan biarkan dia masak sampailah kentang tu empuk. Lepas tu bolehlah korang masukkan 1 kotak santan, and then korang adjustkan garam gula dia. Sambung masak 2-3 minit lagi dan siap dah kita punya ayam kapitan. Aidi tak tahulah Aidi salah masak ke tak, sebab rasa dia macam lemak cili api, tapi dia ada wangi-wangi daripada 5 purut dengan serai tu. Macam makan lauk nasi padang pun ada juga. Tapi rasa dia sedap je. Apa-apa pun resepi ni memang terbaik. Korang jangan lupa cuba, okey? Selamat mencuba.